Okay, hari ni kita nak tukar kita punya bateri ni, remote kereta ni. Kita buka, dia tak nyala, dia tak buka kereta kita. Okay, bateri ni dah habis, jadi kita akan tukar dia punya bateri. Okay, kalau kita tengok keadaan fizikal dia tak ada skru untuk kita buka. Tak ada skru jadi kat sini trik dia. Okey, dia cara dia mudah tekan ni, keluarkan kunci ni. Kat dalam ni ada satu macam lubang. Lubang tu kita umpil pakai kunci ni untuk buka dia. Tu kan terbuka. Okey. Okey, dalam ni ada bateri dia. Ni bateri dia. Ada kod dia CR2032. Okey, kita dah beli ni. Kita beli dia. Ni bateri dia brand Bonico. Jadi kita tukar je. Okey. Sekejap tunjuk. Ni bateri lama dia. Baru. Slot link dia. Pasang balik. Okay, kita test buka. Tu nyala, dia buka. Okey. Dah berjaya. Sangat mudah